Kalau anda dah hire content creator, cuba anda check anda ada buat tak kesilapan ini. Iaitu anda rasa macam, oh konten yang dihasilkan ni macam satu mungkin tak konsisten, kedua macam tak apa-apa ataupun anda rasa macam ke laut dan anda rasa macam aduh dia ni malas lah ataupun lambat lah. Okay, sebenarnya content creator yang anda hire tu anda rasa mungkin dia gagal bukan sebab orang malas tau, tapi sebab tidak ada struktur yang jelas berdasarkan data. Jadi kalau post masih lagi ikut rasa-rasa, result akan jadi random. Kejap okey, kejap tak okey. So, apa nak kena buat? Sekarang ni, pergi ke data analytics social media setiap platform and then, pertama, cuba cari posting mana yang engagement yang paling tinggi, sama ada view ke, like ke, semua tu. And then, tengok kenapa dia tinggi. Adakah sebabkan hook dia? Adakah sebabkan konten dalamnya? Ataupun apa? Yang kedua, tengok apakah format yang digunakan pada waktu itu. Adakah jenis sketsa, adakah jenis ikut trending ataupun jenis sharing. And then, apa kita nak buat? Gunakan 80-20 rules. Maksudnya fokus kepada 20% konten yang hasilkan 80% hasil. Barulah kita boleh buat konten berdasarkan insight dan bukannya insting. Tetapi dalam masa sama, jangan stop untuk bereksperimen konten-konten structure yang lain and then keep on tengok balik data. So, kalau nak belajar strategi dan hack macam mana nak susun konten supaya anda boleh post setiap hari, anda pergi je kat link dekat profile saya and then cari konten ini and then jangan lupa follow saya untuk next content. Pergi je dekat farabi.my and explore.